Dalam catatan sejarah juga, ini kita tak boleh nak elakkan daripada kenyataan ataupun fakta sejarah bahawa Pulau Pinang ini pada asalnya adalah sebahagian daripada Sultanan Melayu Kedah. Yang itu kita tak boleh padah, sebab itu memang dalam catatan sejarah. Walaupun British kata tak ada orang duduk, tapi catatan itu sebenarnya sudah disanggah oleh ahli-ahli sejarah. Pada waktu itu British ini dia duduk sibuk cari dia punya forward base, pasal dia ni antara kuasa Eropah yang paling lambat mai ke sebelah sini. Yang mula-mula mai Portugis, mai Belanda, mai. Tahun 1771 berlaku pergolakan dalam Istana Kedah. Raja muda pada waktu itu nak jadi sultan, tapi tak dapat. Maka dia berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menyerang Kedah. Peperangan saudara yang menyebabkan, kalau kita baca dalam perang tu, salah seorang daripada Daing 5 saudara tu kan, Daing Parani tu ditembak dalam perahu dia di Sungai Petani dan gugur dia di situ. Jadi ini berlaku pada waktu itu. Jadi Bugis dia serang Kedah. Sultan Kedah masa itu dia dahlah menghadapi ancaman dari Siam dan juga dari Burma. Sebelum tu tahun 16 lebih Aceh pun serang Kedah juga. Pasal Aceh dengki dengan Kedah yang begitu banyak produce lada hitam. Kedah kaya. Lada hitam dia punya produk, gajah-gajah perang dia punya produk, kapuk baruj dia punya produk, besi tak usah cerita lah. The biggest iron industry pada waktu itu adalah di Sungai Batu yang mereka duk jumpa lah ni lah. Banyak benda yang Kedah boleh berniaga. Jadi Sultan Kedah pernah offer kepada British. Dia kata, kalau hampa sanggup beri perlindungan kepada Kedah daripada musuh Kedah, khususnya Siam Burma ni, kami boleh bagi hak right untuk you control daripada Kuala Kedah sampai ke Pulau Pinang, provided that you bagi kita senjata dan bagi perlindungan. Maknanya kalau Kedah diserang, hampa hantar mailah supoi-supoi ke tentera hamba. Tapi Light tak berani nak commit. Pasal Francis Light ini dia tidak mewakili British government. Dia tidak ada authority itu. Kemudiannya apabila dia nampak Pulau Pinang itu lebih viable daripada mengambil jalur yang begitu besar. Kalau ambil jalur besar tu lagi banyak komitmen lah. Jadi dia pujuk Sultan. Dia kata, okey macam ni lah, bagi pulau tu pun cukup lah. Tempat yang namanya Tanjung Penaga tu. Sultan kata, kalau hampa nak tempat tu, sama juga syarat dia, bagi perlindungan ketenteraan daripada tentera Siam dan Burma, musuh Kedah ni.